Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni as a title aku nak buat Eco Shop haul. Tada! Kita akan buat laju-laju lah ya, sebab ni macam mini Eco Shop haul je, tak banyak barang sangat apa aku beli. So first item aku beli Fika. This is my favourite. Sekarang apa dah subscribe channel ni dah lama, maybe apa akan tahu setiap kali aku pergi Eco aku akan beli kalau ada. Sebab sedap. Anak aku ada jadi huru-hara sedikit lah. Okay, second second item aku beli botol sos. Aku nak beli yang sama macam hari tu tapi tak ada. Dia ada yang saiz kecil, like very small punya saiz. Allah, tu dah. Huru-hara sikit hidup saya ni sebab anak saya ada. Okay, aku nak beli yang saiz hari tu tapi tak ada. Okay, tinggal yang ni dengan yang kecil, yang paling kecil tu. Astagfirullah. So kita belilah yang ni, aku ambil 1000 ml. Hari tu 900 je aku ml, 920 macam tu. Tapi boleh lah kan 1000 ml. Aku tak tahu aku nak isi apa ni sampai 1000 ml ni, banyak ni. Okay, kita beli 3. Nanti kita fikirlah kita nak isi apa. So after this, sos-sos semua kita beli yang refill je. Kita akan letak dalam botol yang macam ni. And then aku beli liquid cleanser. Yang ni untuk cuci botol air rose. Cuci botol, buah, mainan, sayur semua boleh. Ini aku ambil peach 400 ml. Apa dia? 400 ml. Ini aku tak tahu lah baru apa. Sebab time tu aku ambil kalut-kalut. Aku tengok, oh ada sebenarnya kat Eco. Kat Eco pun ada banyak jenis barang baby dah. Dulu macam tak banyak sangat. Sekarang dia dah upgrade barang-barang baby dia semua macam-macam jenis. Yang ada kat Shopee mostly ada dekat Eco Shop dah. Next aku beli tabung untuk Rose. Now aku nak ajak Rose menabung. Rose kan dapat duit daripada orang banyak. Mostly daripada Tok dengan Tok Wan dia lah. Tok Mon dengan Tok Boh dia. Ada yang ni je guys, happy birthday. Boleh lah happy birthday pun Tu ada calendar lagi kat belakang ni. Comel. So bolehlah ajak dia letak dalam tabung. Comel lah Bin. Tapi aku rasa yang ni tak boleh buka lah kalau bubur duit kan. Nanti bila dah penuh baru buka sama-sama letak dalam bank ke macam tu kan. So fun lah benda tu. Next item aku beli this mini dustbin untuk letak dekat my table ni. Yang ni sepatutnya duduk dalam bilik tapi bilik tu kan belum siap lagi. So biar dululah meja ni kat depan, okay. So aku belilah ini, senang nak buang kertas-kertas kerja aku. Sebab kalau aku nak buang kertas kerja aku semua kena buang kat dapur. Susah. Cantik kan dia macam tu guys. Nampak tak? Aku lupa lah nak beli dia punya plastik sampah sekali. This one yang 7 liter punya guys. Cantik kan? Mana white. Astagfirullah, anakku dah bawa kelak semua dah. Astagfirullah. Next item aku beli this pencil box. Cantik gila colour dia. Warna maroon and cream. This one aku nak letak stationery Rose punya colour marker yang berterabur satu rumah ni. Kita akan letak kat dalam ni lah. Cantik kan? Dia ada 2 zip. Ni depan dia. And then ni belakang dia. Tada! Comel. Next item aku beli ni. Biskut Lata. Dia macam apa tu? Dia macam Papero. Tapi masalahnya kotak dia anak aku dah cabut. Dah koyak tinggal ni je weh. Ni je. Sedap. Kita buka satu. Dia nak semalam. Itu yang dia koyak kotak tu. Dia macam ni guys. Nyam-nyam. Nyam-nyam. Bismillah. Sedap. Next item. Aku beli Milo. Yang ni untuk letak dalam peti ais ni. Nak penuhkan bahagian ayak tu. So aku beli. Yang ni RM5 tak silap aku. And then aku beli Sunquick 2 mangga. 2 small size. Dia sama lebih kurang size dengan Melo ni. Aku punya tempat letak ayak tu boleh letak ayak kotak kecil saja. Ayak kotak besar tak lepas. So kita beli yang kecil lah. Next aku beli ayak ni. Chrysanthemum. Ayak apa? Bunga matahari macam tu lah. Bunga matahari ke teh bunga? Teh bunga lah kan. Whatever is that. Tapi ayak ni lah. Ayak ni selalu ada dalam peti ais. So kita memang kena belilah di saat-saat kita dah harga. Kita ada ayak yang sedap tu diminum. Oh itu je lah. Itu je. Yang ni aku tak pasti sedap ke tak. Aku macam teringin nak rasa. Patutkah aku rasa?
Tapi tengok yang ni je ada. Alamak baby. Bismillah. Sedap. Sedap. Rasa mangga. Dia rasa masa mangga. Sedap. I think itu je lah barang yang aku beli. Dia nak. Okay dah. Nah. Mulut aku bengkak guys. Sebab tu aku tak pakai lipstick hari ni. Mata aku pun lebam. Bukan kena tumbuk suami, tapi kena tumbuk dengan anak. Kena kepala ros. Habis bengkak sini sana muka aku. I think that's all for my Eco Shop haul kali ni. Mini Eco Shop haul actually. Lepas ni akan ada Eco Shop haul barang Frozen pula aku ada beli. Boleh tengok yang tu juga kalau hampa nak beli barang Frozen dekat Eco Shop. That's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye. Lots of love. Love you.